Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ini saya makan lauk sardin dengan sambal asam belimbing bulu dengan bersama ikan bilis. Jom tengok macam mana nak buat sambal ikan bilis dengan belimbing bulu. Mula-mula yang penting mesti ada belimbing buluh, ikan bilis, juga cili dan garam. Simple je, tak payah banyak-banyak bahan. Saya tak bau garam sebab saya tak bau garam pula, saya tak bau belacan. Kalau kawan-kawan suka boleh tambah belacan. Okey, sekarang kita tumbuk cili ni dahulu, kemudian dah agak hancur, tak payah hancur sangat lah, dia kasar-kasar sikit kan. Lepas tu masukkan ikan garam dan ikan bilis. Last masukkan asam belimbing. Ni saya tumbuk je. Kan dah tumbuk ni. Lepas tu dah boleh angkat, dah boleh makan. Okey, terima kasih yang dah menonton. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe. Juga tekan tombol loceng untuk notifikasi terkini. Jangan lupa cuba, sedap ni, yummy. Sampai jumpa di lain video. Bye. Makan macam ni pun 2 kali tambah. Ni dah lupa lah faktor kesihatan ni. Bila makan sedap, sekali-sekala tak apalah kan. Jangan selalu je. Okey.